Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya Muhammad Ashraf daripada College Chancellor Universiti Putra Malaysia. Jadi di sini saya ada dua soalan. Pertamanya, majoriti daripada remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ditangkap dan dimasukkan ke dalam pusat terhenti. Jadi ramai daripada mereka pergi keluar kembali menghisap dadah balik kan. Jadi apakah sebenarnya pengisian yang terdapat di dalam pusat terhenti itu sendiri? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua kepada YB Tang. Tadi YB Tang ada mengatakan bahawa kita pada hari ini dalam konteks penyelesaian dadah ni, kita banyak melihat daripada sudut pemerintah dan juga sudut keibubapaan, tapi kurang melihat kepada sudut belia itu sendiri. Jadi bagi pandangan saya, kerajaan pada hari ini sebenarnya sudah banyak melihat penyelesaian masalah dadah ni dari sudut kebeliaan. Contohnya seperti menubuhkan pemadam, pengasih, prosta yang saya sendiri sebagai ahlinya. Dan majoriti pada ahli pemadam, pengasih ni pun prosta terdiri pada remaja ataupun juga belia. Jadi daripada sudut belia macam mana lagikah yang perlu kita lihat? Baik, terima kasih. Saya akan minta supaya Datuk Noh menjawab soalan yang mengenai serenti dari pengisian ya. Silakan Datuk. Serenti sekarang ni kita buat beberapa pendekatan. Kita pendekatan termasuk juga pendekatan agama, pendekatan psikologi dan berbagai pendekatan yang kita buat. Tapi saya dah nyatakan tadi bahawa sebab kerana dia ni pesakit, tidak semesti saya tidak kata bahawa pusat serenti cara yang terbaik. Sebab itu kita offer kalau ada cara-cara lain. Dan juga kalau mereka ni pun dah pulih, tetapi kalau bila dia keluar tidak ada kerjasama daripada keluarga, dan keluarga sendiri tak mau terima dia balik kepada keluarga, dia akan hisap balik. Jadi sebab itu kalau kita lihat kita berjaya, kita tidak boleh hanya bergantung kepada kerajaan semata-mata. Kita sebagai ahli keluarga mesti bersama-sama untuk memainkan peranan supaya keluarga kita mesti kita bantu dan kita pulihkan, baru kita boleh selesaikan masalah dadah. Tapi kalau semua meletakkan pada pihak ketiga menyelesaikan masalah, memang sukar kita selesaikan masalah ni. Baik, kita sebelum saya minta panel yang lain jawab soalan yang dikemukakan tadi, saya nak tunjukkan tiga wawancara yang telah kita buat dengan bekas penagih dadah, dan mereka ini telah kembali kepada masyarakat dan merupakan contoh yang dapat kita banggakan sebagai bekas penagih yang pada akhirnya telah menyelesaikan masalah penagihan mereka. Kita lihat sekarang wawancara itu. Saya terjebak dalam penagihan ni dalam usia umur yang terlalu muda lah. Jangka masa dalam umur 14 tahun. Kemudian dalam 14 tahun tu selepas SRT, masa umur saya 15 tahun, saya mula terlibat dengan penagihan jenis dadah, jenis ganja. Itu pengaruh kepada kawan-kawan lah. Dadah mula-mula berusia 18 tahun lah kan. Masa itu saya kawan abang saya lah sebenarnya kan. Saya tengok dia hisap dalam bilik kan. Saya pun cuba nak rasa sebenarnya. Rasa lama kelamaan saya rasa benda sedap lah, terlekat lah dengan dadah ni kan. Lepas tu saya dah lama kelamaan saya dah rasa benda tu sedap, saya dah ketagih lah. Lepas tu mulalah saya mencuri kan. Lepas tu saya pun pernah lah dia kena tangkap kan, masuk pusat. Pusat banyak kali kan sebenarnya. Saya pusat sebanyak 5 kali pusat saya pernah masuk. Penjara sama 3 kali pasal dadah ni lah sebenarnya kan. Saya nampak orang yang dah berjaya yang selama 20 tahun, 15 tahun kan. Hati saya tertarik lah dengan diorang kan. Macam mana diorang boleh buat, takkan itu dah buat kan. Memang merosak kan. Satu, saya dulu sebelum saya berhenti dadah, saya dah hilang kepercayaan daripada keluarga. Saya dah tak ada kerja. Dia dah memang lagi sikit nak mengempat lah dia. Memang keluarga pun dah tak percaya, masyarakat lagi lah. Memang kena pandang dia. Kalau cakap penagih dadah, dia dah nak takut, dia nak jauhkan diri. Baik, ini adalah cerita kejayaan 3 orang penagih yang pada akhirnya telah pulih dan kembali kepada masyarakat. Bukankah kita seharusnya mengulang kisah-kisah yang sebegini kalau kita mencari contoh yang terbaik dalam soal ini? Baik, kita ada waktu yang terbatas. Kalau boleh, YB, komen sikit tentang beberapa soalan tadi ataupun kenyataan yang dapat dilakukan yang disebutkan tadi. Apabila saya menyebut penlibatan belia, maksud saya penlibatan secara keseluruhannya.
Kita kena cari puncanya, punca masalah kita. Ya. Kalau kita lihat sakit kepala itu sebagai sakit kepala saja, kita bagi Panadol, kita tak boleh selesaikan masalah. Sebab kita kena cari punca sakit kepala. Sama ada disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi, disebabkan kekurangan darah atau selain daripada itu. Jadi kita kena cari puncanya. Jadi bila kita melibatkan pembelian ni, bukan kita nak tahu kenapa dia mengambil dadah. Tetapi kita nak tahu lebih daripada itu. Sebab itu penglibatan belia bukan setakat menjadi hias, menjadi perhiasan kepada jadualan kuasa. Penglibatan mereka bukan setakat menjadi tukang iring menteri untuk melawat ke disko. Penglibatan mereka tidak harus menjadi tukang edah risalah. Kalau ada DAP pun jangan ikut saya. Ikut, tapi bukan tukang, bukan setakat itu saja. Lebih daripada itu. Maksud saya, lebih daripada itu. Ini masalah. Masalah perbankan. Saya nak kata, jangan betulkan juga. Masalah juga ni. Jangan guna. Bila tak ada, dia kata tak ada. Bila ada, dia kata saya habis dulu. nak betulkan juga. Saya kata, penglibatan belia. Tak, kita ada masa yang terbatas sekarang ni. Kita ada masa lebih kurang 3 minit saja. Sekarang ni ginilah yang Robert Ting ya. Kalau misalnya Datuk Nur Umar membuat satu gerakan ataupun melancarkan satu program, bolehkah DAP terbabit sama ataupun pemuda DAP terbabit sama dalam soal ini? DAP dan pemuda DAP sudi menyertai penlibatan sedemikian seperti penlibatan keseluruhan daripada bagi input, dari bagi merancang, dan bukan menjadi tukang edah risalah atau tukang iring menteri. Itu kita tidak akan menjadi. Yang Berhormat, okey. Boleh atau tidak misalnya kita semua nak tahu kalau DAP boleh mengemukakan satu cadangan konkret pada kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini, boleh tak DAP keluarkan satu kertas khusus mengenai hal ini? Kalau dijemput memang kita akan tidak soal jemput. Ini sekarang ni komitmen daripada DAP. Apakah DAP bersedia mengemukakan satu kertas rancangan menyeluruh untuk membantu kerajaan dalam soal ini? Selepas itu nanti barulah mungkin diundang DAP untuk sama-sama duduk dalam jawatan kuasa. Kalau kerajaan sudi menerima, kita akan membagi. Baik. Kalau dia tak sudi, buat apa kita bagi? Saya janji malam ni depan penonton, depan rakyat. Saya janji kalau Jangan Berhormat datang kopi saya, kita buat press conference, saya akan terima. Kalau cadangan itu munasabah dan kita boleh laksanakan. Tapi kalau cadangannya 90%, kita kena tengok. Kalau cakap cadangannya 80% teori saja, ini tak payah cakap, kita pandai cakap teori ni. Dah ada prasyarat tak boleh lah. Artinya Yang Berhormat, Jangan ada prasyarat. Yang Berhormat, kalau ada cadangan, kalau ada show. Yang Berhormat bersetuju pada dasarnya untuk mengemukakan satu cadangan daripada DAP. Baik, apakah misalnya memandangkan isu ini begitu serius, apakah Dr. Lok Lok juga mungkin boleh mengemukakan satu cadangan khusus kepada kerajaan dalam soal ini? Tidak menjadi masalah. Cuma di sini saya sedikit, maknanya kalau boleh kita melahirkan satu masyarakat yang takutkan Allah, God-fearing society. Yang pemimpin yang takutkan Allah, rakyat yang takutkan Allah, remaja yang takutkan Allah. Baik, terima kasih Dr. Lok Lok. Saya sebenarnya ingin melanjutkan perbincangan ini, tetapi kita ada waktu yang cukup terbatas. Penonton yang saya hormati sekalian, bagi pihak RTM, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada 4 orang tokoh yang datang pada kita di auditorium perdana malam ini untuk membincangkan isu ini. Datuk Haji Nur Umar, Yang Berhormat Ting, Dr. Lok Lok dan Profesor Dr. Mahmud. Saya percaya kita telah bersetuju untuk membincangkan isu ini secara terbuka, dan ini sekurang-kurangnya dalam perbincangan malam ini kita telah, walaupun kita tidak bersetuju dalam banyak hal, tetapi sekurang-kurangnya pendekatan untuk mengatakan kita harus menyelesaikan masalah ini secara serius telah dapat kita laksanakan. Kesediaan itu sudah satu kejayaan bagi kita. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.